Yang ketiga saya nak bercakap tentang menjadi orang kaya ni, how. Kekayaan adalah tentang membina diri, tuan-puan. Dia bukan tentang membina poket. Nak jadi jutawan, yang saya sebut 1 juta yang pertama ni, dia bukan tentang duit sebenarnya, tuan-puan. Dia tentang membina diri kita jadi orang kaya. Yang mana kalau kita jadi orang kaya, duit akan datang kepada kita. Duit yang banyak akan datang. Kalau diri kita tak kaya, diri kita masih seorang yang pokai, duit yang banyak akan habis. Jadi, nota yang saya tulis tu, dia tentang membina diri, bukan membina poket. Membina diri, satu ialah mindset. Cara berfikir. Kita kena berfikir sama macam orang kaya berfikir. Yang kedua ialah ilmu dan skill set. Kita kena tahu apa yang orang kaya tahu. Yang ketiga, bukan kedua, yang tiga, yang terakhir itu ialah tentang apa yang kita buat. Bukan buat sekali, bukan buat 2 kali, bukan buat sesekali, tapi buat berkali-kali hingga jadi sebahagian daripada diri kita, iaitu tentang habit, tentang rutin, tentang attitude kita. Ini nak kena upgrade ni tu, nak jadi orang kaya ni. Kalau kita fikir macam mana orang kaya fikir, kita tahu apa yang orang kaya tahu, kita buat apa yang orang kaya buat, duit yang banyak akan datang kepada kita. Dan kita akan dapat apa yang orang kaya dapat. Sebab tu tuan-puan, kalau tuan-puan tahu formula ni, tuan-puan tak tengok kekayaan seseorang tu berdasarkan apa kereta yang dia pakai. Bahkan kalau tuan-puan ada ilmu, kereta mewah yang orang tunjuk tu, tuan-puan boleh tahu ini hanyalah simbol kekayaan yang palsu saja. Tuan-puan boleh tahu. Sebab tuan-puan akan tengok seseorang tu pada mindset dia, ilmu dia, skill set dia, habit, rutin, attitude. Tuan-puan dah boleh tengok dah. Seseorang ni kaya ke tak kaya? Okay? Jadi kekayaan ni tentang diri kita. Sebab mindset ni ialah tentang, tuan-puan, cara berfikir ni. Sebab cara berfikir inilah yang menentukan kita macam mana kita respon. Kita react kepada setiap peluang dan cabaran yang ada di sekeliling kita. Cara berfikir, mindset kita menentukan macam mana kita respon. Macam mana kita react kepada setiap peluang dan cabaran yang ada di sekeliling kita. Mindset sangat penting, tuan-puan. Nak tahu mindset orang kaya, antara buku yang bagus ni, tuan-puan, buku Secret of Millionaire Minds. Ini apa yang ada pada otak orang kaya, tuan-puan.